Assalamualaikum guys. Dalam video kali ni saya bukan dapat satu saja mirror cube, malah saya dapat ada dua smart mirror cube guys. So, saya pun tak tahu kenapa dua-dua ni kalau korang tengok lah berat lah kotak dia. Kalau korang tengok dari luar ni, dua-dua design dia berlainan. Okay, saya tak tahu apa beza dia. Smart mirror cube, dua-dua smart mirror cube. Tapi apa beza antara dua ni nanti kita akan tengok dekat dalam ni. Okay, kalau saya tengok dekat translator, korang tengoklah apa yang dia tulis je. Dia kata AI Metaverse Intelligent. Apakah itu? Metaverse Intelligent Rubik's Cube Competition Platform, online gathering place. Okey. Kemudian dekat tepi ni tak ada apa. Kenapa demonik? Only way to find out, jom kita unbox. So saya ada dua warna, satu warna silver dan satu warna emas. Tak tahu apa beza dia, jom kita buka yang warna silver dulu guys. So dekat dalam ni, kenapa dia ada accessories box yang sangat nipis, paling nipis saya pernah tengok. Ada apa je dalam ni? Apa tu? Kenapa dia bagi ni extra? Dan ini dia ada dia punya charging case dia. Bukan charging case lah, charging station. Sebab dia bukan case pun Tanpa membuang masa, jom kita tengok dekat dia punya ni pula. Charging station dia. So charging station dia memang korang tengok tak? So ni dekat tengah kan, tapi ni sebabkan dia mirror cube kan, dia punya charging station dia punya pogo pin dia macam offset ke atas kanan macam tu. Jom kita tengok. Memang bagi saya mirror cube yang terbaik adalah daripada Moyu. Diorang nak buat lagi amazing, so diorang buat yang versi AI pula guys. So saya cuba try fitting dulu. So saya rasa fitting macam ni lah. Alright, betul So ini adalah cara masuk dia macam ni. Kita cuba cocok power bank ni. Okay, tak ada apa pun. Oh, lampu dia dekat sini guys. So korang nampak kat situ, warna hijau tu kalau dia berkelip-kelip maksudnya dia tengah charging. Okay, dan kalau saya cabut maksudnya tak ada Rubik. Warna merah, bila saya cocok dia berkelip-kelip. Dan bila dia habis charge nanti kat sini dia akan solid green, dia tak akan berkelip lah. Dan sudah semestinya kita kena cuba juga terus check kat sini guys. Dan adakah dia akan jumpa, oh dia mirror kat sini kita kena tukar. Dekat sini kita kena tukar mirror. So tekan kat sini dan confirm. So dia dah dapat lah kat sini dan dah connected. Tapi kalau korang nampak kat sini dia tak boleh detect lah kita punya warna apa. Yang ni warna silver, tapi dalam ni tunjuk warna yang emas punya. Tapi oh dia ada gyro juga. Memang Moyu memang tak kedekut, semua dia bagi gyro guys sekarang. Nak cuba buat soft terus ke? Itu kita cuba buat soft terus. Saya tak pernah tahu berapa lama saya ambil masa untuk buat mirror cube tu guys. So kita tengok kat sini, jom kita tekan time trial. So dekat sini kita boleh tekan start. Alright, jom kita try buat soft yang pertama. Wow. Dan saya akan cuba buat dulu 1, 2, 3. Saya rasa yang ni kot. Saya cuba je. Oh yo, betul 122 saat. Tengok ni, dia memang tak relax Dia bagi saya markas saya first soft saya. Wow, tapi menarik. Mungkin kalau saya praktis mungkin boleh lebih laju lagi. Sebab sekarang ni mirror cube ni susah sikit lah kita nak nampak Alright guys, so ini untuk yang warna silver. Sekarang persoalan dia, apa beza dengan yang warna emas tadi? Sekarang kita tengok yang kedua pula. Kalau dia tak banyak beza, saya tak akan go through mendalam sangat lah. Mungkin dia beza warna saja, sebab saya tak nampak apa yang beza pun so far. So dia dah jumpa ada device. So ada device baru lagi. Ni adalah yang warna emas. Yang ni barulah betul. Ok guys, so saya rasa ini adalah smart cube yang sangat unik. Kita dah dapat dua, satu warna emas dan satu warna silver. Dua-dua ni so far saya rasa sama saja. Kalau korang ada tahu apa-apa beza, korang boleh komen dekat bawah. Performance dia memang of course top notch. Alright, so guys, itu sahaja untuk video kali ni. So inilah dua puzzle terbaru mirror cube daripada Moyu. Terima kasih sangat-sangat Moyu. Okay guys, bye semua. Assalamualaikum.